Nak tahu rahsia macam mana Khairul Aming boleh kumpul jutaan follower yang bukan setakat follow, tapi jadi raving fans sampai berebut beli sambal nyet dalam masa beberapa saat? Ramai ingat sebab nasib atau algoritma, tapi sebenarnya ada formula saintifik di sebalik kejayaan dia. Jom saya bongkarkan. Nombor 1, konsistensi dan ada signature hook. Ingat tak ayat, "Hey, what's up guys?" Itu bukan sekadar salam biasa. Itu adalah brand identity. Khairul Aming sangat konsisten upload video setiap hari waktu bulan puasa. Konsistensi ni buatkan otak audience dah diprogram untuk tunggu video dia setiap petang macam tunggu drama bersiri. Cari satu ayat catchphrase atau gaya unik anda sendiri dan ulang sampai orang ingat. Nombor 2, storytelling yang bagi value. Orang menyampah kalau asyik kena jual, tapi orang suka dengar cerita. Khairul Aming tak pernah hard sell masakannya. Dia ajar cara masak dengan gaya penceritaan yang santai, laju dan diselitkan elemen humor. Tanya diri anda sekarang, apa masalah follower yang anda boleh selesaikan? Kalau anda buat konten tudung, jangan cuma tunjuk kain. Ceritakan macam mana tudung tu boleh jimatkan masa bersiap waktu pagi yang kelam kabut. Nombor 3, jadi autentik dan telus. Ini rahsia besar nak bina raving fans. Kenapa orang sayang sangat kat Khairul Aming? Sebab dia humble. Dia tunjuk behind the scenes, dia tunjuk masa kilang dia terbakar, macam mana dia jaga kebajikan staff dan bagi bonus. Benda-benda macam ni membina kepercayaan atau trust yang tak boleh dibeli dengan duit. Jangan takut nak tunjuk sisi sebenar anda, kegagalan anda dan penat lelah anda. Manusia connect dengan manusia sebenar, bukan robot yang sempurna. Nombor 4, jangan kedekut nak upgrade kualiti. Ya, mula dengan phone saja, tapi bila dah ada modal, invest pada lighting dan mikrofon yang jelas. Audio yang bersih adalah kunci utama orang tengok video anda sampai habis. Nak bina raving fans tak berlaku dalam semalaman. Ia perlukan kesabaran dan nilai yang ikhlas. Anda dah sedia nak jadi Khairul Aming dalam niche anda sendiri? Komen apa bisnes ataupun niche anda kat bawah dan jangan lupa save video ni buat rujukan. Follow saya untuk lebih banyak rahsia dominasi TikTok dan jangan lupa dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui rahsia pengurangan cukai anda.